untuk AFF kali ni, vibe dia tu tak terasa tau. Aku rasa Vibe dia tu tak ada tau. mungkin sebab kita ada tengah vibe World Cup kot. Maybe yang tu Kan? satu lah, satu point. Satu lagi maybe orang dah macam kecewa lah. Itu pun ya juga. Orang dah start Macam tak nak malas nak ambil tahu lah. Nak ambil tahu bola sepak Malaysia. Betul. Itu pun affected jugalah. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke YT Channel Borak Sorak. So hari ni kita live dekat TikTok. So kita nak sembang pasal petang tadi kita baru keluar je list call up untuk Harimau Malaya. 26 player yang dah di call up oleh Tan Cheng Ho. Itu coach baru kita ataupun coach interim tak silap saya. Betul lah kan? Coach interim ke? Interim, ya. Coach interim untuk ke camp latihan AFF ataupun Suzuki ke? Suzuki Cup lah. Sekarang Suzuki lagi ke? Hyundai. Okay. Kita recap sikit lah jadual Piala AFF ni. Okay. Kita akan main grouping macam biasalah, grouping, lepas tu top 2 akan main semi-final, lepas tu final. Okay. So kita dalam group B dengan Thailand, Filipina, Myanmar, Laos. First match Myanmar lawan Malaysia dekat Myanmar 25 Julai. Second kita match main home away tak ada home away. Ini sekali jalannya. Tuan rumah? Dia tak ada tuan rumah ke? Tuan rumah tahun ni dia co-host Indonesia? Tak ada, dia co-host semua negara Asia Tenggara. Okay. Dia tak ada spesifik tuan rumah. So Malaysia akan lawan Myanmar 25 Julai dekat Myanmar. Lepas tu 28 Julai Malaysia lawan Laos dekat KL. Okay. Lawan Thailand 1 Ogos dekat Thailand. Lepas tu last kali lawan Filipina 8 Ogos dekat KL. So means kita akan jumpa 4 tim. 4 tim. So means dalam satu grouping ada 5 tim lah. 5 tim. Dalam satu grouping ada 5 tim. Okay Kai, cuba kau cerita sikit Kai, macam mana dia punya format dia. Format macam aku cakap tadi lah. Dia start dengan grouping. Okay. Lepas tu 2 pasukan terbaik akan layak ke semi-final. Semi-final ada home dan away. Lepas tu final ada home dan away. Macam tu je. So means ada semi-final terus lah. Terus semi-final lah. Betul. Weh, tough juga kalau dua tim je yang layak kan. Terus pergi semi-final. Sebab dalam satu grouping tu ada 5 tim kan. Okay, so kita tahu dah. Isunya kita group apa? Group A ke group B? Group B. Kita group B and then group A ada tim mana? Group A tim-tim yang kita tak sebut lah. Vietnam, Indonesia, Singapore, Kemboja, Timor Leste. Okay. So dalam group aku jangka group A Vietnam, Singapore lah. Indonesia kalau dia hantar player naturalisasi dia, player warisan, mungkin boleh pergi. Sebab Singapore pun sekarang tengah perform ni. Sebab dia tengah preparation ke Piala Asia kan. Okay. Group B, yang penting group B ni sebab ada Malaysia kan. Okay, kita pergi call up dulu lah. Player call up kita. And then baru kita pergi prediction siapa yang akan layak untuk group B. Kau ni aku dah buka cerita. Kita call up dulu. Call up. Kita cerita pasal call up dulu. Lepas tu kita bawa prediction. Sebelum cerita pasal call up, sebenarnya nak lantik head coach pun sebenarnya problem juga. Sebelum ni FAM announce Peter Kalimovsky dah belah. Okay. So digantikan dengan Nafuzi Zain. Okay. Tiba-tiba tak sampai sebulan ke, tak sampai 2 bulan macam tu, Nafuzi Zain tarik diri. Digantikan dengan coach interim Tan Cheng Ho. So itu antara pergolakan yang berlaku dalam pengurusan
international squad ni. Dia memang macam tu guys. Setiap kali nak dekat tournament memang akan ada problem. Itu macam kan. ni. Bila dekat tournament je memang akan ada problem-problem. Aku tak tahu bila nak settle masalah Harimau Malaya ni. Itu yang efeknya squad call up ni keluar lambat lah juga. Betul. Keluar lambat. Orang dah bising-bising baru lah tiba-tiba keluar list call up. Itulah isu je. Lepas tu dah tak ada ni friendly match. Friendly pun tak ada. Kita terus game je. Friendly match tak ada. Tu yang nampak preparationnya tak well prepare lah. Memang betul-betul last minute orang cerita. Memang betul-betul last minute. Memang tak, benda ni bukan daripada sekarang ni jadi. Benda ni daripada dulu lagi. Memang benda-benda bila dekat tournament ni friendly kadang-kadang tak ada. Memang Mesti benda-benda last minute jadi. Macam-macam hal lah FAM ni. Tak apalah. So dengan call up kali ni nampak macam preparation last minute. So kita review bermula dengan posisi penjaga gol lah. Dekat penjaga gol ada Azri Ghani. Azri Ghani main dengan mana sekarang? Azri Ghani Negeri Sembilan. Azri Ghani Haziq Aiman main dengan Kuching. JDT 2. Haziq Aiman? Ini player yang baru lah. Rahadi Azli Terengganu lah. Terengganu. Betul-betul. So tak ada nama-nama player bintang macam Shihan. So semua tak ada. Okay. Untuk defend? Kalau kau rasa siapa first 11? First E lah. Untuk goal kick aku rasa untuk first E Azri Ghani. Azri Ghani kan? Aku pun rasa Azri Ghani akan jadi first E untuk goal kick lah. Okay, simple. Goalkeeper simple. Defend ada Alif Ahmad. Alif Ahmad ni nama yang tak familiar juga. JDT 2. Dominic Tan Sabah. Dominic Tan. Farish Danish mana? Aku tak familiar nama Farish Danish ni. Tak familiar kan? Mostly nama-nama player yang call up ni player baru aja. Aku tengok Farish Danish JDT 2. Jimmy Raymond Kuching. Raymond familiar. Ronnie Kelvin Kuching. Kini familiar juga. Ubay Terengganu. V Ruventiren. Ni player tak familiar juga. V Ruventiren dari Melaka FC. Dari Melaka FC. Mostlynya untuk goal kick dengan defend ni ada nama-nama yang kita tak familiar. Macam Dominic Tan tu of course lah kita familiar. And then Ubay pun kita familiar lah untuk defend. Now sekarang ni midfield kan. Sabarlah dulu kau ni Klojo. Siapa yang akan jadi ni? Siapa yang akan jadi first E? First E aku target of course lah Dominic Tan. Dia punya influence dekat dalam padang tu, and then dia pun dah squad senior. And then dia pun dah berpengalaman main dengan Harimau Malaya. And then Dominic Tan of course. And then Ubay pun potensi untuk jadi first E juga. Dia pun ada leadership dekat bahagian defend tu. And then dengan player Kuching, Rodney tu pun akan jadi first E juga aku punya pendapat. Kau punya macam mana kan? Aku rasa player-player senior ni akan jadi first E lah. Dominic, Jimmy, Ronnie, Ubay. Yang lain backup lah. Yang lain backup lah. Okay. Midfield. Okay, untuk midfield kan? Ada Alif Haikal. Deresham, JDT 2. Ni player muda ni, Deresham ni. Hendrik Dos Santos. Tu Engku Syakir. Siapa ya? Engku Syakir. Tak familiar. Ibrahim Manusi. JDT. Sergio Aguero. Lepas tu Wan Kuzei. Yang ni nama yang aku terkejut. Sabar. Sebelum kau komen pasal dia. Zafri Yahya. Ziad El Bashir. JDT 2. Yang rambut panjang tu lah? Tak tahu lah Ziad ni. Daripada list ni mostly player jadi
mostly player JDT 2 lah. JDT 2 dia. Yang senior-senior yang kita familiar, Andre Dos Santos, Sergio Aguero, Zafri Yahya. 3 ni senior. Ibrahim Manusi first time dapat call up juga kan. Betul. Eli Syam ni banyak main bawah 20, bawah 23 and 19. Wan Kuzain debut bersama dengan Harimau Malaya selepas beberapa kali isu. Akhirnya Wan Kuzain membuat debut lah. Kita tak tahu lagi. Di usia dia sekarang ni 28 tahun. Berbaloi tak? Berbaloi. 28 tahun Tak apa lah. Aku rasa aku tak pasti sama ada dia dapat debut ke tak masa tournament ni. Sebab kita tengok pun nama-nama untuk midfield ni macam Andre Dos Santos tu, aku rasa memang dia yang akan main untuk untuk first E. Andre Dos Santos, Sergio Aguero dengan Zafri Yahya. 3 midfield tu aku rasa dia menjadi pilihan Tacheho untuk dimainkan dekat first E. Untuk Wan Kuzain ni maybe akan menjadi super sub macam sama juga macam Eli Syam. Eli Syam pun sedap juga gameplay dia untuk midfield. Walaupun dia selalu main dengan bawah 23 kan. Tapi dia main flank kan? Dia main flank tapi dia laju lah. Dia laju lah untuk Eli Syam ni. Aku rasa antara jadi super sub lah. Aku rasa dalam squad ni player yang penting defensive midfield lah. Kalau Tachiho main dia akan ada defensive midfield. Betul. Ibrahim Manusi atau Zafri Yahya lah. Biasanya akan Zafri Yahya pun sepatutnya main flank, tapi kadang-kadang dia boleh je defensive midfield. Betul. So aku rasa defensive midfield posisi yang penting lah dalam squad Tachiho. So harap Ibrahim Manusi dapat perform lah macam dia perform time dia main dengan Pahang final Piala Malaysia Sekarang dia main kat mana sekarang? JDT 2. Itu JDT 1. Itu JDT ya 1. isunya dia dapat main berapa saat je. Berapa minit dia? 30 minit ke berapa season lepas. Okay. So biasalah bila masuk dekat kelab selatan ni dia akan diperam lah kalau dia tak dapat compete dengan player-player JDT yang lain. So means player JDT ada Ibrahim ni lah untuk yang ni. Ibrahim JDT main squad. Oh tidak, dekat striker kita ada Sumareh. Muhammad Sumareh dapat call up semula. Fazrul Amir KL City. G Pavitran daripada mana G Pavitran. Sekejap aku tengok Oh JDT 2. Lagi ada Hadi Fayad yang dah main overseas sekarang. Dapat call up. Paulo Josue ada senior Otai. Richard Chin dengan Syafiq Ahmad. Aku quite terkejut juga Richard Chin ada dekat striker. Richard Chin ni bukan ni main defend ke? Richard Chin ni flank biasanya. So dia main, yelah main selalu dia main left back ke right back tak silap aku. Untuk Richard Chin, tapi untuk kali ni call up dia letakkan untuk flank striker. Flank depan. Flank forward forward flank. Kalau kau tanya aku 3 player penting dalam forward ni, Paulo Josue, Syafiq Ahmad, seorang lagi flank kot. Seorang di 2 ni kot. Kalau yang lain cover player midfield tadi lah. Betul. Aku nak tengok sangat Richard Chin ni main sebab hari tu minit permainan dia dekat Harimau Melaya dia tak banyak sangat. Tak lama sangat dia main. Dia tak berpeluang untuk main lama. Dapat minit permainan yang lama. Aku harap dia diberi peluang lah untuk kali ni sebab dia pun still muda lagi. Diberi peluang untuk main, mendapatkan minit permainan terlama sikit dengan Harimau Melaya. Nak tengok macam mana dia boleh main flank. And then dia juga boleh main defend. Kat situ dia boleh main overlap kat situ. Kalau kau tanya aku situasi mula-mula aku tengok list call up ni,
Of course lah untuk AFF aku rasa confirm lah. Player-player daripada JDT tak ramai yang akan ada. Siapa je player JDT? Yelah, maksudnya player-player daripada JDT memang tak akan ada lah dekat dalam call up AFF ni. Tapi daripada tim-tim lain pun mostly banyak juga player-player Harimau Malaya. Daripada tim-tim lain pun mostly tak ada. Contoh macam Faisal Halim. Faisal Halim pun tak ada. Safawi Rashid tak ada. Akia Rashid pun tak ada. And then nama-nama besar yang lain macam apa lagi siapa lagi untuk Harimau Malaya yang selalu family yang selalu regular yang tak ada daripada tim lain. Itu je. Ni Haziq pun tak ada. Defend Gokik. Kuching City pun tak ada. Akia Rashid dia ada dalam senarai menunggu kah? Kau terkejut tak Akia Rashid dalam senarai menunggu? Dalam senarai menunggu. Kau rasa sebab apa? Nama-nama ni tak ada dekat dalam call up list call up ni. Simple je sebab Piala AFF ni bukan dalam kalender FIFA. Okay. So player kelab-kelab dalam Malaysia ni sekarang tengah buat pre-season. Pre-season. Buat preparation untuk pre-season lah. So isunya itu je lah. So dapatlah orang cakap ini second team Harimau Malaya lah orang cakap. Tapi second team pun bila kau listkan balik first team tadi, siapa je? Mostly sebelum ni player-player warisan yang tak sah taraf tu. Kan? So tak ramai pun player. Aku rasa ini the best, boleh consider the best player Malaysia yang kita ada lah. Selain siapa? Shihan, Safawi, Faisal Halim, Arif Aiman. Itu je. Siapa lagi? Player-player star Malaysia. Nazmi Faiz. Nazmi pun star tak star lah juga. Sebab Nasrul Insah. Nasrul Insah dah tua. Dion Coles. Betul. Dion Coles tu. Dion Coles tak ada. Dion Coles tak ada. Itu je. Dion Coles tak ada. Separuh je. Separuh. Nama-nama yang kita sebut tadi lebih kurang separuh je. Yang Syahrul lain, Saad tak ada. Syahrul Saad pun dah bukan consider first team lah. Syami Safari tak ada. Syami Safari pun bukan lagi consider player first team. Okay. So aku nak bagi tahu most of the player bukan, macam mana nak cakap macam mana aku nak rephrase faham tak? Corbin Ong tak ada. Okay, faham tak apa yang aku cuba nak cakap ni? Matt Davis tak ada. Most of the player yang kita duk sebut ni adalah bahasa like dia punya prestasi tu boleh lah sama je level dengan player-player yang dapat call up ni. Lebih kurang lah boleh cakap. So nak cakap ini second team ke first team ke tak boleh juga. So itu je. Confirm ke? Sama level? Aku rasa kalau turunkan first yang player-player senior tu sama je pergi dia. Eloklah bagi player-player baru ni main Piala AFF. At least diorang ni ada extra motivation yang diorang ni semua debut dan orang tak letak harapan tinggi. Unless kalau kita letak player-player star, semua orang letak harapan tinggi, in the end tak lepas grouping. Kalau squad macam ni tak lepas grouping, aku rasa macam okey lagi lah. Aku nak tengok squad ni dia jadi macam squad bawah Tan Chee Ho. Bawah Tan Chee Ho ke bawah ni? Apa nama? Kim Panggon. Bawah Kim Panggon yang dia call up macam Faisal Halim, tapi dia star JDT tak ada. Tak dapat call up. Aku nak tengok squad ni boleh pergi macam bawah squad Kim Panggon hari tu. Tu lah aku rasa semua orang tak meletakkan harapan tinggi lah dengan squad ni. Tapi at least kita lepas grouping lah. Nak membuktikan yang bakat bola sepak kita ni masih ada lagi. Sebab ni mostly player-player anak jati. Betul. Bukan player naturalisasi ke warisan tak sah taraf ke apa semua.
Betul. So ini player anak jati inilah yang akan meneruskan diorang bertanggungjawab untuk membuktikan diorang punya Malaysia boleh main bola sepak. Apa aku cakap ni? Okay, kita kan ada sekarang ni status kita punya player naturalisasi macam Hidalgo, Bergson dah dapat ke? Belum. Setakat ni belum ada berita berkenaan dengan Bergson, Hidalgo, Galifoko semua tu tak dapat lagi. Okay. So tak tahu apa Status dia. Status dia sebab FAM pun tengah tak stable. So aku rasa player-player ni pun tak tahulah ada orang main update ke tak, tak, maksudnya ada orang follow up ke tak dia punya proses tu. Faham. Oh. Tapi kalau untuk AFF kali ni vibe dia tu tak terasa tau. Aku rasa vibe dia tu tak ada tau. Mungkin sebab kita ada tengah vibe World Cup kot. Maybe yang tu kan? satu point. Satu lagi maybe orang dah macam kecewa lah. Itu pun ya juga. Orang dah start macam nak malas nak ambil tahu lah. Nak ambil tahu bola sepak Malaysia. Betul. Itu pun affected jugalah. Tapi tak apa, sebagai borak sorak dan sorak media, sorak media terus, sebagai fan bola sepak tanah air tempatan, kita akan teruskan memberi sokongan. Let's go! Let's go. Turun stadium ah. Okay, let's go. Turun stadium. Okay. Settle kita cerita pasal call up 26 pemain ni. And then kita cerita prediction untuk grouping group A. Siapa yang akan pergi kan? Aku rasa kita cerita pasal tactical Tan Chee Ho. Prediction tactical Tan Chee Ho. Tan Chee Ho ni kalau kita recall balik zaman Kedah, zaman dia manage Malaysia sebelum ni, kita dapat melihat Malaysia bermain tiki-taka. So aku harapkan permainan begitulah. Dia teruskan permainan begitu. One two dengan pantas, buat hantaran passes dengan pantas dan attacking lah. Bermain attacking, bukan defensif. So aku percaya Tan Chee Ho akan bermain attacking lah dengan formation biasa dia. 3-5-3 ke, lepas tu defensif dengan 5 player pertahanan. Dia akan bermain dengan 3 pertahanan lah, basic modern formation lah. Aku tak jangka Tan Chee Ho akan terlalu bereksperimen sebab dia pun tak nak ambil risiko. Unless kalau dia rasa player-player ni tak cukup kualiti untuk bermain attacking, mungkin disebabkan itu dia akan lebih defensif lah. Sebab yang penting jangan lombor lah. Ya, yang penting jangan lombor. Tapi kalau tengok based on call up ni, mostly banyak player tengah. So, aku jangkakan banyak permainan di midfield lah. So, yang Craig Chan lah. Craig Chan defend 3 lah. Dengan gaya call up ni, rasanya 3 player defense je. 3-4-3 lah. Kalau macam striker kan, kau tengok siapa yang kita boleh harapkan dekat striker ni? Yang betul-betul nak jadi target man ke? Kalau ikut seniority, Paulo Josue. Tapi aku tak rasa Paulo Josue akan fit main full time. Jadi dia mungkin akan berubah-ubah antara Paulo Josue, Hadi Fayad, Syafiq Ahmad lah. 3 orang. Antara 3 orang tu lah. Striker. Okay. Wan Kuzin, apa kau rasa peranan Wan Kuzin dalam skuad ni? Sebab dulu aku ikut lah Wan Kuzin ni. Tapi lepas dia macam tak dapat nak call up, tak dapat call up apa semua tu, macam sekarang team mana pun dia main, division berapa pun dia main, aku tak pasti. Dia kalau kau nak tahu, dia main dekat US, division dia kedua, tapi dia punya team tu sekarang tengah bottom group. Bottom league. Consider teruk lah juga. Aku pun tak letak high expectation dekat Wan Kuzin. Aku tak faham juga kenapa orang lain nak sangat Wan Kuzin ni main dengan Malaysia. Sebab aku rasa Wan Kuzin ni standard player local Malaysia je. Betul.
tak boleh letak high expectation lah. Mungkin ada magic debut dia, tapi overall aku jangkakan dia level player local lah. Sama juga macam Richard Chin. Itu semua kita boleh jumpa je dekat dalam Liga Malaysia. Cuba disebabkan dia orang main dekat overseas, so orang letak high expectation lah. Tapi untuk Richard Chin ni aku berbeza sikit pandangan dengan kau, right? Yeah. Sebab aku kadang-kadang aku ikut dia punya perkembangan. Dia sekarang ni antara regular player juga untuk team dia. Untuk team yang dia main sekarang ni, antara regular player juga. And then dia pun ada banyak buat assist, and then ada juga buat score score untuk team dia. And then aku harapkan bila Richard Chin diberi peluang, dia dapat tunjukkanlah dia punya magic dia dekat dalam padang. Berbeza dengan Wan Kuzain lah. Wan Kuzain ni memang aku rasa macam sekarang ni level dia dah biasa-biasa je. Level dia biasa-biasa lah. Tapi kau kena tahu juga Richard Chin tu main dekat liga mana. Dekat level berapa. Dia sekarang main dekat Scottish, dekat Scotland. Dia punya club tu main dekat division ketiga. Ya. Yeah. Tapi Wan Kuzain dia minit permainan dia banyak ke minit permainan dia dengan tim? Tu tak pasti lah aku rasa. Tak sedetail itulah aku nak Ricky dia punya dia. Tapi aku jangkakan overall diorang ni level player local je lah. Okay, ngam. Okay, apa tadi soalan kau tadi? Prediction, grouping. Kau dulu. Aku of course aku akan target Thailand and Malaysia. Akan layak lah. Aku rasa pun ya juga. Myanmar lawan Malaysia mungkin fight. Myanmar Malaysia akan fight. Malaysia Laos, Malaysia boleh menang. Waalaikumsalam. Malaysia Thailand fight lah. Malaysia Filipin bolehlah menang kot insyaAllah. So kena menang lah kecuali dengan Thailand. So aku rasa pun busu-busu Thailand pun dapat seri okey lah. Busu-busu pun lepas grouping lah. Thailand tapi, dah call up ke? Liz? Kau tanya soalan yang tak pasti lah. Kalau Thailand dah keluar call up, kita boleh tengok player-player yang first squad ke ataupun second squad Yeah. Tapi aku rasa dah keluar lah. Dah keluar. Thailand dah keluar list call up dia. Tapi nama player macam tak familiar. Tak familiar. Sama jugalah. Lebih kurang macam Malaysia jugalah. Tapi yang paling penting dekat semua negara, aku tak rasa vibe AFF lagi. Aku rasa negara-negara lain pun maybe aku rasa pun tim lain pun sama juga. Betul. Tak rasa vibe dia lagi. Sebab bukan dalam kalender FIFA kot. Maybe lah. Maybe lepas habis World Cup ni baru ASEAN akan fokus dengan AFF lah. Tapi kau rasa Malaysia akan ke final ke tak? Malaysia akan ke final ke tak bergantung pada semi-final. Jumpa siapa yang akan jadi juara grouping. Kalau Malaysia nombor 2 grouping mungkin lawan Vietnam lah. Kalau Vietnam juara grouping. Betul. Semi-final jumpa Vietnam. Kalau jumpa semi-final dengan Vietnam kuat susah sikit lah untuk Malaysia pergi final. And then kalau jumpa dengan kalau Malaysia juara grouping and then akan jumpa dengan second team group A, sama ada Indonesia atau Singapura, akan fight untuk ke final tu. Akan fight. Tapi kalau jumpa Vietnam susah. Senang cerita aku cakap susah. Aku rasa kat semi-final ni jumpa siapa-siapa pun susah. Betul. Kan? Dengan squad ni aku rasa jumpa siapa-siapa pun susah. Tak apa. Yang penting kita akan sentiasa memberikan sokongan kepada Harimau Malaya. Walaupun pun terjadi dengan Harimau Malaya, kena ban ke, kena apa ke, sorak media ataupun borak surat akan sentiasa memberi sokongan kepada Harimau Malaya. Kita akan pastikan kita akan turun padang nanti. Kita akan turun stadium nanti. Betul. Berapa game dekat Bukit Jalil?
Tak silap aku 2 game. 2 game. First game kat Bukit Jalan kan? First game kat Myanmar. Lawan Laos 28 Julai dekat KL. Okay. Dengan lawan Filipin Okay. 8 Ogos. Untuk 2 game tu guys, ramai-ramai kita turun kat stadium. So kita jumpa dekat stadium lah nanti. Okay, so guys, ada apa lagi guys untuk kita bincang kan? Untuk list sold out Kuasa tu je untuk kita warm up selepas lebih kurang 3-4 bulan kita bercuti. Borak-sorak tanpa konten, hampir-hampir di-ban oleh YouTube. So ini kita warm up dulu. Warm up dulu, lepas tu kita buat comeback balik lah. Comeback lah, kembali ke studio lah nanti. InsyaAllah. Mungkin audio ni tak berapa sedap seperti biasa, tapi kita disebabkan atas semangat kita untuk terus menyokong Harimau Malaya, menyokong bola sepak Malaysia, kita teruskan konten beginilah. Jangan kejut harimau yang sedang tidur lah. Bukan jangan, okay tak apa. Aku reserve my comment. Buat kepada sesiapa yang menonton, kita akan record dan upload di channel Borak Sorak. Kalau korang nak tengok kita sembang berkenaan dengan bola sepak Malaysia, boleh tengok di YT, YouTube Borak Sorak, dan juga sosial media yang lain lah. Dan kalau nak dapatkan buku cerita Liga Bola Sepak Malaysia, tak ada lah, tak pegang. Dapatkan di TikTok Shop Sorak Midah. Kita dah ada 2 edisi 2023 dan masih bernyawa, dan coming soon kita tengah prepare untuk musim 2025-2026. 26. Okay, Wan. Okay, kita jumpa next episode untuk Borak Sorak. Thank you guys yang sentiasa memberi sokongan kepada Borak Sorak. Kita jumpa lagi akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.